Nak beli emas, kena tengok 4 ni. Kalau tak ada 4-4 ni, janganlah suka-suka nak beli emas dekat online ke, kat offline ke, jumpa orang ke. Yang pertama, emas ni dia tak ada dividen. Kalau jumpa kat luar, orang cakap beli emas dapat dividen, dapat bonus, jangan sesekali terlibat. Okey, yang kedua, emas adalah simpanan untuk jangka masa panjang, iaitu sebaiknya 2 tahun dan ke atas. Jadi kalaulah ada yang bagi tahu yang poin satu tu ada bagi dividen, ada bagi bonus, kena ingat poin yang kedua, simpanan untuk tempoh masa panjang 2 tahun minimum. Okey, yang ketiga, emas kalau kita beli mesti dapat emas. Okey, jangan beli emas dijanjikan bulan, bintang, matahari, gunung, sungai, tapi emasnya tak dapat. Bila kita nak dapatkan emas fizikal, macam-macam alasan. Dan yang keempat, beli emas bukan habiskan duit. Bermaksud, kita beli emas, emas ini adalah duit, emas ini adalah simpanan kita. Jadi kalau kecemasan, nak gunakan duit segera, kita ada emas. Okey, jadi jangan takut nak beli emas. Pastikan kriteria ini semua cukup. Beli emas dapat emas, tidak ada dividen. Beli emas mestilah dengan ilmu. Dan yang paling penting, beli emas dekat public gold. Sebab public gold harga murah, patuh syariah. Dan yang penting, online 24 jam. Bila-bila masa saja kita boleh beli emas. Siapa yang belum lagi ada tabungan emas serendah RM100, jom saya bantu mulakan tabungan emas di public gold. Jom kita simpan emas.